bersama kembali saya Zafiq. So hari ini saya akan review sikit kereta-kereta Mercedes bagi yang berkeluarga dan yang seorang diri. Seorang diri. So kereta yang pertama saya akan introduce iaitu kereta Mercedes GLC 250 2.0 AMG tahun 2017. Ini harga dia. Bulanan dia pula. Yang ni. Yang kedua iaitu Mercedes S580e 3.0 tahun 2022. Yang ni hybrid tau. So monthly pula harga dia yang ni. Dan monthly-nya adalah yang ini. Okay guys, jom yang ketiga pula. Dan yang ketiga iaitu Mercedes GLC 300 2.0 tahun 2021. Harga dia yang ni, monthly dia yang ni. Macam mana guys? Menarik bukan? So kalau korang berminat, betul-betul berminat nak cari kereta selain Mercedes pun boleh, tak ada masalah. Korang boleh isi borang di ruangan bawah ni. Ataupun korang boleh isi di ruangan komen kalau korang nak kita nak review kereta yang lain. So saya Zafiq daripada Sengkawal. Adios.